with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Pose with the pose with the pose with the bands. Bands. Pose with the bands. Ai, kenapa kau Prima ambil duit dari orang awam ni? Puan, saya nampak kau Prima terima duit pada seseorang. Saya rasa ada yang tak kena. Bagus ni, kalau betul dia salah berkuasa, kita akan bongkarkan. Tuan? Duduk semua. Saya dapat maklumat yang Korporat 5 mungkin terlibat dalam rasuah. Jadi saya mahu bukti sebelum bertindak. Detektif Hadia, saya mahu awak dan Inspektor Aina siasat pergerakannya. Baik tuan, saya akan ikut dia secara rahsia. Saya akan periksa rekod transaksi dan lihat jika ada yang mencurigakan. Saya dah lama syak ada anggota yang terlibat dalam rasuah. Mungkin ini peluang kita untuk bersihkan pasukan? Betul. Kita tak boleh biarkan integriti penjara kita tercemar. Tuan, sekarang sudah menerima wang rasuah sekarang. Barang diterima. Kejadian, anda ditahan kerana memberi rasuah kepada anggota polis. Saya hanya menerima arahan. Arahan siapa? Ke Prima, dia minta duit untuk lepaskan saya daripada sejadah. Korporat 5, kau ditahan kerana penyalahgunaan kuasa dan rasuah. Tuan, saya boleh jelaskan tuan, saya tak bersalah. Jangan cuba lari, awak telah melanggar sumpah awak sebagai polis. Tuan, dia dalam kawalan. Kau telah cemarkan nama pasukan. Kau akan dihukum. Tuan, maafkan saya. Saudara semua, hari ini salah seorang anggota PDRM telah pun ditahan kerana terlibat dalam rasuah. Ini membuktikan bahawa kita tidak akan berkompromi dengan sesiapa sahaja yang mencemarkan nama baik pasukan. Jelas semua? Jelas, Tuan. Jelas, Tuan. Tuan, duduk. Ini, tindakan awak melaporkan perkara ini sangat berani. PDRM perlukan ramai anggota yang jujur seperti awak. Terima kasih Tuan. Saya hanya mahu menegakkan kebenaran sahaja. Bagus ni, inilah sepatutnya tindakan seorang polis. Ingat semua, dalam PDRM, tiada siapa yang kebal daripada undang-undang. Apakah bentuk-bentuk penyalahgunaan kuasa yang paling kerap berlaku dalam kalangan anggota pihak berkuasa? Saya rasa rasuah iaitu melindungi aktiviti jenayah seperti pelacuran, penjudian dan penyalahgunaan dadah. Pada pandangan anda, bagaimanakah pihak berkuasa menangani persepsi bahawa aduan masyarakat terhadap polis sering tidak diambil serius? Pada pandangan saya, persepsi yang boleh diambil oleh pihak berkuasa adalah dengan menubuhkan unit integriti di setiap jabatan bagi memantau aduan salah laku di kalangan anggota pihak berkuasa itu sendiri. Apakah cadangan yang boleh dibuat oleh pihak berkuasa dalam membina semula kepercayaan masyarakat terhadap pasukan keselamatan negara? Saya rasa pihak berkuasa dapat memperkasakan latihan etika dan integriti dalam anggota secara berterusan.